kan agama yang menerobos tirai-tirai dan benteng-benteng apa yang menjadi larangan Tuhan di dalam agama. Nak bagi faham macam ni. Kalau kita melalui satu lorong, kita jumpalah beberapa orang manusia yang sedang meminum arak. Jadi kita pun pergi tanya seorang-seorang, kamu ni siapa? Oh, saya Hindu, saya Kristian, saya Buddha, saya Sikh, saya Yahudi, saya Islam. Apa yang kamu buat hari ini, minum arak ni, adakah dia dibolehkan dalam agama kamu atau menjadi larangan bagi agama kamu? Semua dilarang. Yang jadi masalahnya, bila semua agama, dengan kata lain, tidak membenarkan penganut dan hati sebab tak dengar suara. Boleh tengok keadaan wahyu terus. Tak puas hati, kami nak dengar juga suara. Allah bagi dengar suara. Bila bagi dengar suara, tengok dia minta apa? Narallah jahratan. Kami nak tengok wajah Allah, muka Allah jelas-jelas depan mata kami. Baru dengar suara nak tengok muka. Last sekali fa akhazatkumus sa'iqah, mari kilat petir sabun menyabung, KO habis. Hak Nabi Musa nak minta tengok tu, apa jadi kat Nabi Musa? Pengsan. Tapi nikmat Allah bagi, hak mana lingkup semua 70 orang tu dihidupkan kembali, bagi hidup. Bagi hidup balik. Nikmat tak? Nikmat. Baca sejarah, baca tafsir. Itu secara sepintas lalu. Sebab kita kena faham, Bani Israel ni, walaupun sebut Bani Israel, dia Bani Israel ni mesti ada orang awam dia, netizen. Mesti ada kependitaan dia, rohib dia, robai dia. Jadi kalau dalam Quran digunakan terma dan istilah ahlal kitab, tu merujuk kepada golongan mana? Contoh mari ayat Quran, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Merujuk kepada netizen awam biasa ke hak robai depa? Hak mana? Hak robai mereka. Sebab apa? Ni kali ke-10 saya tanya, itulah jawapan dia. Mungkin sebab sinonim kalimah ahli tu. Bila ahli cekap, bila ahli mahir, bila ahli hebat. Sebab ahli di depan. Ahli tu, ahli ni kan. Baik, ahli kitab ni dia masuk dua-dua. Yang jahil, yang alim. Yang awam, yang netizen, yang pedri dan robai mereka termasuk dua-dua. Maksud ahli kitab di sini terkait dengan 3 benda. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Ketiga, percaya kepada kitab Taurat. Maksud ahli kitab tu. Jadi hak alim pun pegang 3 ni. Hak ta'alim, hak robai, rahib mereka pun ahli kitab. Jadi kalau terma yang spesifik, yang khusus untuk alim saja, pendeta saja, tang mana? Bila tuan-tuan baca Quran bertemu dengan terma dan lafaz ni. Allazina atainahumul kitab. Iaitu orang-orang ataupun golongan yang diberikan kitab. Ataupun dia datang ada kalimah wa. Wallazina atainahumul kitab. Ataupun dia datang dengan kalimah fa. Fallazina atainahumul kitab. Contoh, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Iaitu mereka yang diberikan kitab, mereka lebih mengetahui tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa ni khusus kepada robai mereka, bukan orang awam mereka? Sebab sifat kitab Taurat dia tak sama macam Quran. Tuan-tuan, Quran yang kita pegang pada hari ini, sejahil-jahil manusia yang beragama Islam boleh memiliki, boleh pegang, boleh belik, boleh baca Quran. Dia Islam, tapi dia katakan yang paling jahil pun tak ada siapa boleh halang dia, orang Islam lain, daripada orang ni nak memiliki Al-Quran. Aku nak beli Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak memiliki Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak buka, nak belik Quran, tak ada siapa boleh halang. Cuma yang jahil tu sifat dia.
Begitu juga yang paling alim boleh. Maksudnya tak ada siapa pun dikecualikan. Semua boleh buka, semua boleh belik, semua boleh baca, semua boleh kaji, semua boleh rujuk, semua boleh analisis. Jadi Islam berbeza. Bila keterbukaan berlaku, sekiranya kita buat silap, orang lain boleh tolong tegur. Contoh saya baca, surah mungkin betul, saya sebut nombor ayat tu salah. 43. Oh, minta maaf Ustaz, bukan 43, ayat 34. Maksudnya siapa-siapa boleh tegur, terbuka. Tapi sifat kitab Taurat, satu lagi sebab dia zaman yang dulu, zaman yang kuno, dia tak ada kilang cetak macam boleh banyak-banyak macam hari ni. Maksudnya dia kena tulis tangan. Jadi Taurat ni lebih spesifik berada di tangan siapa? Di tangan para rabai sahaja. Para ulama-ulama mereka. Sebab tu orang awam dan netizen mereka senang dimanipulasi. Bila mereka menukar antara sifat robai-robai mereka kan, yang halal dia pergi buat haram, yang ni tanda rasul berhenti ke apa ni? Takut dia punya sound tu, berhentilah Ustaz. Okey. Kemudian mereka mengubah yuharriful kalima'an mawadhi'i. Mengubah kalimah-kalimah daripada tempatnya, menyembunyikan kaitan tentang sifat-sifat dan ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjual dengan harga yang murah. Ni sifat-sifat robai mereka. Jadi kalau mereka manipulate, kalau mereka tipu hukum hakam, kalau mereka mengubah ajaran agama, orang awam tak tahu, dengar saja, nganga saja. Ni hak kira kes zaman-zaman dulu lah. Zaman lah ni siapa pun ada keterbukaan tu. Baik. Boleh faham tak beza tadi? Ahlul kitab dengan allazina atainahumul kitab. Okey, tu beza orang awam dengan robai ataupun pendeta dia. Baik, kembali kepada hak tadi. Hak awal tadi. Tentang 12 Bani Israel. Jadi dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan, surah Al-Ma'idah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhumusna 'asyara naqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel. Wa ba'athna, dan telah mengangkat minhumu, daripada mereka, isna asyara nakiba, 12 orang nakib. Jadi 12 orang nakib ni siapa? Adakah berbeza dengan anak-anak yang 12 Bani Israel tu? Ya, berbeza. Kenapa saya kata berbeza? Tuan-tuan boleh rujuk Al-Ma'idah ayat 12 tu tentang 12 nakib Bani Israel. Buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ni. Dia ada perbahasan 12 nama yang dikemukakan oleh Muhammad ibnu Ishaq. Tapi penulis kitab siapa? Imam Ibnu Katsir tu dia sailang. Dia kata, aku telah membaca kitab Taurat daripada kitab yang keempat, dan aku menemui di dalamnya 12 nama yang berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq pun bawa 12 nama. Tapi Imam Ibnu Katsir bila dia rujuk kitab Taurat pada kitab yang keempat, nama yang ada dalam kitab Taurat yang dirujuk tu berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Antaranya nakib yang 12 ni terkemudian. Contohlah saya bagi beberapa nama. Pertama tadi siapa ingat? 12 Bani Israel, nombor 1 nama apa? Raubin tadi. Raubin. Kalau Raubin, pemimpin dia, nakib dia ialah As-Sawni. As-Sawni bin Sadun. Ini riwayat Imam Ibnu Katsir. Contoh yang kedua, Syam'un. Kalau Syam'un, nakib dan pemimpin dia, kalau Bani Syam'un ni siapa? Samuel bin Surshaki. Samuel bin Shursaki, contoh. Lewi tak ada. Kalau Yahuza, Al-Hashun bin Amiziyah.
Al-Hashun bin Amidiyah. Lepas tu siapa dia? Izakar, Syal bin Sa'un. Kalau Zabulun, Al-Yab bin Halub. Kalau Yusuf dia ada dua. Sebab keturunan Yusuf, satu nama Yufraim, satu nama Manasseh. Kalau Yufraim, Mansha bin Amanhur, pemimpin mereka. Kalau Manasseh, Hamlayail bin Masrun. Tu contoh lah. Maksudnya ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Hak 12 tu ialah Bani Israel. Yang ni 12 nakib adalah anak cucu keturunan mereka mewakili 12 tadi. Sama lah macam zaman Rasulullah pun terkait dengan angka 12 juga. Tang mana terkait dengan angka 12? Ketika perjanjian Aqabah. Ingat perjanjian Aqabah? Ada 12 orang kan? 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku Khazraj. Ingat ke tak? Ingat ke tak 12 orang? Perjanjian Aqabah. Sebut nama hak ingat. Aus 3 orang yang popular. Usaid bin Hudair seorang. Sa'ad bin Khaisamah yang kedua. Yang ketiga Rif'at bin Abdul Munzir. Ada juga riwayat kata Rif'at bin Abdul Munzir diganti dengan Al-Haisam bin Taihan. Itu 3. Tinggal 9 Bani Khazraj. Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, lepas tu Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Al-Munzir bin Umar, kemudian Abdullah bin Amru. 9. Jadi 3 campur 9, 12 juga. Syiah pun 12 juga. 12 apa? 12. Imam 12 dia tu lah Isnah Asyariah, imam-imam Ahlul Bait tu. Padahal tak ada kena-mengena pun Ahlul Bait dengan mereka. Mereka saja menisbahkan ke ahlu baitan dia tu dengan mereka. Okey, kembali. Bila dah 12 Bani Israel ni lahir, inilah kemudian Nabi Allah Yusuf, anak beranak mereka. Jadi Nabi Allah Yusuf dikhianati oleh siapa? Saudara-saudara mereka, kerana mereka tak puas hati seolah-olah Nabi Allah Yaqub melimpahkan kasih, sayang dan kecintaan kepada Yusuf. Jadi mereka rancang, mereka melakukan pengkhianatan, komplot. Bahasa hari ini kita sebut konspirasi, itu konspirasi lah tu. Okey, rancang pergi mana? Pergi bawa adik main lah kononnya. Kemudian akibat lalai, adik ni dimakan oleh apa? Dimakan oleh serigala. Bawa balik baju Yusuf yang berdarah. Okey. Kemudian adik dia ni sebenarnya dia buh kat mana? Dia buh dalam perigi, tapi dia tunggu nak tengok apa yang terjadi. Ada riwayat menyebut batu hak tempat Nabi Yusuf duduk tu disebut batu Raghufa dalam tafsir. Nama batu. Sebab bila dia jatuh tu dia ada batu kat tengah telaga. Jadi Nabi Yusuf duduk situ lah. Jadi bila orang buat turun timba lah. Jadi dia bergayut pada timba tu buat naik. Kemudian bila orang tu tengok Nabi Yusuf, abang-abang dia hak duk stay tunggu tu keluar. Ni sebenarnya hamba kami hak lari. Sebab dia nak duit tu. Bukan nak bagi pelepas saja. Kami lama duk cari. Rupanya dia sembunyi dalam perigi ni. Tapi kalau kamu nak beli, kami nak jual lah. Jadi dia jual lah dengan harga beberapa dirham. Akhirnya Yusuf terbawa sampai ke negeri Mesir. Ringkas cerita, duduk dengan keluarga angkat dia, kemudian dia angkat dengan mimpi tu dia diangkat jadi menteri pembendaraan, menteri kewangan. Jadi berlakulah perpindahan Bani Israel akibat kemarau, akibat payah punca makanan. Jadi ringkas cerita lah ni senang, semua keluarga Bani Israel berpindah ke bumi Mesir. Jadi duduklah di bumi Mesir dalam tempoh yang lama, akhirnya sampai pada zaman Nabi Musa. Bila zaman Nabi Musa tu dia naik dah pemerintah lain. Dia tak sama macam dulu sebab zaman Nabi Yusuf tu zaman Hyksos. Bukan zaman Firaun, zaman Hyksos. Mari zaman Nabi Musa ni zaman Firaun. Jadi mereka kata, ni bangsa luar daripada bumi kita, duduk sini dapat macam-macam lebih-lebih pula. Macam kita hari ni lah, orang luar mari kaya, duduk senang. Kita tak lihat duduk tempat kita.
Jadi akhirnya jadi apa? Jadi kuli, jadi hamba. Yang lebih parah bila anak-anak lelaki mereka dibunuh hidup-hidup. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun telah membebaskan melalui pertolongan Allah. Dia panjanglah cerita dia tu, nak keluar pun payah. Sebab nak keluar kena cari apa dulu? Malam yang mereka nak keluar, nak lari tu, kena cari apa dulu? Sesat tu. Malam tu sesat. Nak pergi kot tu tak kena, nak pergi kot ni tak kena, nak pergi kot ni tak kena. Barulah ada orang tua di kalangan mereka peringatkan bahawa dulu kita pernah ada perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf dulu, kita dah janji masuk ke bumi Mesir sama-sama. Kalau kita nak keluar pun, keluar sama-sama. Keluar sama-sama. Bila keluar sama-sama tu, apa yang tertinggal? Nabi Yusuf yang tertinggal. Sekarang kita kena cari makam Nabi Yusuf, korek balik, bawa Nabi Yusuf tu sekali dengan kita keluar. Tapi masalahnya dah zaman berlalu, tak ada siapa tahu pun di mana makam Nabi Yusuf yang sebenar. Akhirnya ada seorang tua. Ada seorang tua tahu, tapi dia tak mau khabar. Demand punya. Dia kata, boleh tak kamu berjanji dengan aku untuk aku khabar? Dia minta apa dengan Nabi Musa? Dia minta kalau aku bagi tahu, aku nak menjadi jiran kamu di syurga kelak. Besar permintaan dia tu. Tapi padanlah dengan dia seorang tahu tu. Tuan-tuan tahu tak yang jadi Nabi Muhammad nak cerita kisah ni sebab apa? Yang jadi nak keluar kisah pasal cari makam Nabi Yusuf ni. Sebab yang betulnya Nabi Muhammad pi kepada golongan Arab Badui. Jadi bila golongan Arab Badui ni, Nabi tanya mereka, mintalah apa yang kamu nak minta. Mintalah apa yang kamu nak minta. Jadi orang Arab Badui, standard pemikiran dia agak-agak dia nak minta apa? Bila Nabi kata minta apa nak? Dia nak minta unta yang gemuk. Unta gemuk yang susu penuh lah. Maksudnya dia kena perah susu sekali dengan seketing. Kalau kereta tu Mugen ke RS sekali lah. Lepas tu baru Nabi tanya, pasal apa kamu tak minta pada aku sama seperti wanita tua Bani Israel minta dengan Nabi Musa dulu? Daripada Nabi sebut macam tu, jadi sahabat tanyalah, apa cerita dia yang wanita Bani Israel minta? Baru keluar cerita ni. Maksudnya berbaloi tak permintaan dia? Berbaloi lah nak jadi jiran Nabi Musa dan syurga. Kamu aku tanya nak minta apa? Nak minta unta sekali dengan seketingnya. Tu asal cerita dia. Nak keluar cerita ni. Baik. Berjaya dah. Sekarang ni belakang Fir'aun dan tentera dia kejar, depan tu siapa? Depan tu laut. Laut. Akhirnya perintah daripada Allah, Nabi Musa pun pukul laut, terbelah. Sekarang menyeberanglah. Bila selamat sampai di sana, tadi mata yang menyaksikan tongkat dipukul, laut terbelah, mata yang sama menyaksikan laut ditangkuk kembali, dan mata yang sama menyaksikan Fir'aun dan tentera dia mati lemas dihanyutkan oleh Allah. Inilah kemenangan, inilah nikmat. Bila sampai sebelah sana, jadilah macam-macam tu kita duk sebut. Sembah patung lembu lah. Sampai satu kawasan yang mereka lalu tu, ada riwayat menyebut ada orang sembah berhala. Dia boleh minta pada Nabi Musa buat satu berhala nak sembah juga. Boleh tengok apa pemikiran dia tu, pelik-pelik lah. Okey, selamat dah tu. Pipi sampai siapa? Sampai Nabi Yusha. Bila Nabi Yusha pun tak ada. Kemudian selepas Nabi Yusha, Khalid bin Yafuna, Khalid bin Yukanna pun tak ada. Selepas tu Hizkil bin Buza pun tak ada. Last sekali, zaman tu tak ada Nabi dan Rasul. Zaman tu mereka diperintah oleh 10 hakim Bani Israel. Cari dalam kitab para hakim. Taurat, kitab para hakim tu ada bukan 10, 12. Nombor 12 ni cukup sinonim. Siapa 12 para hakim Bani Israel? Pernah dengar tak para hakim ni? Tak pernah dengar. Nombor 1 nama dia Otniel. 2 Ehud, 3 Samgar, 4 satu-satunya hakim wanita, Deborah. Dengan pembantu dia, panglima perang dia nama Barak. Yang kelima Gideon, diganti hujung-hujung dengan Abimelech. Kemudian yang keenam Tola.
Yang ketujuh Yair, 8 Yefta, 9 Ebzon, 10 Ebzon Elam, kemudian Abdon, Simpson. Simpson tu pun tak tahulah Simpson lain ke, Simpson merujuk kepada Nabi Samson, Nabi Syamun. Nabi Syamun yang kuat tu lah, yang gagah tu. Wallahu alam lah, Simpson Syamun tu merujuk ke hak tu ke nama lain. Nabi Samson tu hak lain. Habis zaman tu, di hujung-hujung tu, dia biasa keturunan para nabi mereka ni lahir daripada keturunan mana? Levi. Keturunan Levi tu melahirkan para nabi. Nabi Musa Levi, Nabi Harun Levi. Kalau raja-raja, keturunan Yahuza, macam Nabi Daud Yahuza, Nabi Sulaiman Yahuza. Okey, biarlah di situ. Di hujung pemerintahan Hakim 12 tu, di situlah lahirnya Nabi Samuel. Nabi Samuel. Kalau Arab Samuel, Sin Mim Waw Ya Lam, Samuel. Samuel. Nabi Samuel ni sisa terakhir nabi daripada keturunan Bani Lewi. Ada dua yang dia pegang. Tongkat Nabi Musa dengan tanduk yang mereka, tanduk tu sebenarnya, tanduk dalam tu mereka isi minyak suci. Tujuan minyak suci ni, siapa-siapa yang dilantik jadi raja ke pemimpin Bani Israel, mereka akan ambil minyak tu, lumurkan pada hari penabalan dia jadi pemimpin ataupun raja. Jadi mereka ni duk mengadu lah. Pada masa tu siapa duk serang mereka? Jalut. Ni dia keluar hujung surah Baqarah tu, Jalut. Jalut serang Bani Israel, banyak dah tanah-tanah yang dirampas. Jadi mereka pergi jumpa Nabi Samuel, minta Nabi Samuel mengangkat seorang raja, angkat seorang pemimpin, yang mana mereka bersedia berkorban, duduk di belakang raja dan pemimpin ni berperang nak lawan Jalut konon-kononnya. Jadi Nabi Samuel pun betul ke hampa ni? Bukan aku tak kenal hampa ni lagu mana, sejarah hampa ni. Hak perang dulu pun takut nak masuk sampai kena sesak 40 tahun. Ni betul ke nak berperang ni? Betul. Bila betul, maka satu ketika siapa hak nak lawan Jalut? Terkenal Jalut dengan Tolut. Tolut kalau dalam Taurat dia sebut Sul, S-A-U-L. Sul tu merujuk kepada Tolut lah. Bukan pula buka Sul. Siapa pula Sul ni? Sul tu siapa? Tolut. Sebab nama berubah kan macam tadi, Isaac. Satu hak jauh nama Nabi ni, Nabi Syuaib. Agak-agak apa? Kalau dalam Latin ni, Nabi Syuaib. Kalau lain dekat-dekat, Ibrahim, Abraham. Ishak, Isaac. Ismail, Ismail. Yakub apa? Jacob. Dekat-dekat. Kalau Nabi Syuaib, Syuaib apa? Syuaib. Hak tu terlampau jauh. Dia dekat dengan, bukan nak menghina ya, dia dekat dengan nama minyak pelincir. Jethro. Jethro tu adalah Nabi Syuaib. Jethro. Jauh kan? Jauh. Kalau Nabi Yunus, Jonas. Jonas. Zakaria. Yahya. John. Isa, Yesus. Muhammad dan sebagainya. Okey. Ada Nabi-Nabi apa lagi? Kalau Nabi Ilyas, Nabi Ilyas tu bukan nama dekat-dekat, nama-nama lebih kurang Nabi Syuaib. Okey, kembali. Dan akhirnya lantik Tolut. Tolut ni siapa? Tolut ni adalah, dia macam Ahmad Al-Baq. Apa dia pekerjaan Ahmad Al-Baq? Jaga kambing. Satu hari pun lebih kurang sama, seekor anak kambing dia hilang. Kawan tu pergi dalam bukit, jumpa harta jin tu kan. Ni tak, dia tak jumpa, cuma dia lalu depan rumah Nabi Samuel. Tanya Nabi Samuel, adakah nampak anak kambing dia? Tak. Tapi sepanjang sesi dialog dengan Nabi Samuel,
peristiwa pelik berlaku. Minyak yang di dalam tanduk tu menggelegak dengan sendiri. Menggelegak. Ni salah satu tanda orang tu lah yang terpilih. Tunggu sat, ringkas cerita. Satu lagi dia buat keluar tongkat Nabi Musa. Dan bila ukur ketinggian Tolut daripada kepala sampai kaki sama tinggi dengan tongkat tersebut. Inilah manusia yang dipilih dan akan diangkat jadi pemimpin Bani Israel. Tapi sayangnya dia keturunan Bunyamin. Tolut keturunan Bunyamin dan keturunan Bunyamin dianggap keturunan low class di sisi mereka. Walaupun dah keturunan Bani Israel tapi low class. Kalau boleh Lewi kami nak, kalau boleh Yahuza kami nak, action. Padahal keturunan depa. Apatah lagi kalau orang Sungai Duyung ke mana? Terpilih tu orang Sungai Duyung. Lagilah tak boleh belah. Akhirnya terpaksa juga terima. Terpaksa terima dan didatangkan apa? Didatangkan the Ark of Covenant. Apa tu? Tabut Sakinah. Tabut Sakinah. Okey, perang. Dalam tentera tu Allah nak filter, Allah nak saring. Kan nanti berjalan tengah panas, dah akan tekak, akan dahaga, tekak, akan haus, kamu akan jumpa sebatang sungai. Tapi tak ada seorang pun diberikan izin kebenaran untuk minum air sungai itu. Jadi bila hak puluh-puluh ribu tadi, jumpa sungai. Faham lah. Ada hak seteguk, ada hak 2-3 teguk, ada hak siap isi dalam khirbah, hak lebih jauh. Kupu-kupu keluar, kuak lentang keluar, jumpa sungai lah ke mana. Akhirnya terpilih saja. Terpilih tu. Termasuk yang terpilih tu ada seorang tentera dia yang baru berusia 19 tahun. Siapa dia tu? Dia ada macam tali tu, dia letak batu. Dialah yang lempak kena kepala siapa? Kepala Jalut sampai Jalut meninggal. Siapa tu? Itulah Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi pada masa Tolut tu, Nabi Allah Daud termasuk di kalangan tentera-tentera dia yang baru berusia 19 tahun. Dia yang bunuh Jalut. Akhirnya ringkas cerita, siapa jadi raja? Tolut. Bila Tolut meninggal, siapa naik? Ni naik King of David. Inilah bermula the golden age of Israel. Zaman keemasan dah. Sebab mereka ada kerajaan yang kuat, kerajaan yang besar di bawah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud ni wafat umur apa? Wafat umur 100. Asalnya umur dia Allah bagi 60. Daripada mana dia dapat 40 tu? 40 tambahan. Baca dalam kitab hadis sahih, tengok awal-awal penciptaan Nabi Adam. Kau tak pernah dengar ni? Awal-awal penciptaan Nabi Adam tu, bila Allah dia buatlah Allah, bila Allah pegang bahagian punggung Nabi Adam ni, maka berguguranlah anak-anak cucu keturunan dia. Jadi dalam ramai-ramai itu tiba-tiba Nabi Adam tengok ada satu tu bintang macam bersinar terang cerah di dahi dia. Lalu tanya, siapa ni? Ni adalah salah seorang anak